Apa dia muassasah dan apa dia package, perbezaan lah. Okay, yang pertama, bila pergi ke haji, kalau yang dapat giliran, yang mana yang dapat bawah government subsidi tu, yang itu consider antara yang murah lah. Yang mana dia akan bergantung kepada income untuk para jemaah. Contoh kalau yang wife dia, income dia B40, jadi B40 punya bayaran lah. Kalau income dia T20, T20 punya bayaran. Okay, memang harga dia murah. Kalau T20 setakat 2026 punya jemaah masih menggunakan amount yang sama seperti tahun saya pergi haji, iaitu lebih kurang dalam 33,000 lebih. Okay, dia ada peringkat. Tapi untuk mendapatkan giliran untuk muassasah tu memang agak-agak susah lah. Tapi kalau dah ada rezeki tu, grab sahaja. Cuma yang pertama, kalau misalnya para jemaah sejenis yang mementingkan keselesaan, yang mengambil kira tentang apa yang perlu makan, apa yang makan. Maksudnya ada yang agak rumit tentang makan lah. Lepas tu nak selesa, nak ada speciality, perlukan treatment in terms of accommodation, maksudnya tempat tinggal yang selesa. Itu memang lebih sesuai untuk pergi bawah private. Private tu maksudnya dia kena bayar lebih. Dia kalau muassasah maksudnya dia mengikut tangga gaji lah, B40 ke M40 ataupun T20. Tapi kalau yang ada extra tu maksudnya private lah. Kalau misalnya private, boleh dapat paling murah lebih kurang dalam 50,000 lebih. Minta maaf, nak dekat 50,000 jugalah. 50,000 ada sampai ke 200,000 ringgit. Tapi semak package dia. Jadi yang pertama, kalau misalnya muassasah memang kena tunggu giliran, dan amount dia memang alhamdulillah lagi murah lah. Bolehlah kita jimat kat situ. Tapi kalau nak dapatkan location, nak letak nama, nak dulukan nama, dia ada location untuk setiap private syarikat private ni, dan ada keselesaan dekat situ. Jadi tanya pada diri sendiri, sebab kita nak buat ibadat. Kalau nak buat ibadat, seboleh-bolehnya kita elakkan daripada apa-apa yang boleh mencetuskan dosa lah, maksudnya kemarahan semua. Jadi tanya pada diri sendiri, mana yang sesuai, muassasah ke private.